Hai yang tanya Kak Ferry setiap kali order bila kita post. Okay, sebenarnya kalau nak tahu, kita post sehari 2 kali. Mesti dia tengok kat sini. Sehari kita akan post 2 kali. Shift pagi dengan juga shift petang. Okay. So kalau katakan siapa yang order tengah malam tu, dia akan barang akan jalan belah pagi lah. Okay. Inilah keadaan dekat warehouse. Bising sikit. Ni keadaan kat warehouse. Ini untuk barang-barang ni untuk jalan pagi. So sekarang ni pukul 8 pagi lagi. Masih baru pukul 8 pagi lebih. So ni barang-barang ni kita akan packing. Kejap lagi kurier akan sampai untuk sekali jalan. Belah petang, siapa yang order sebelum pukul 2.30. Tak silap Kak Ferry 2 ke 3. Okay, sebab kurier akan datang lebih kurang pukul 2. So dia scan. Kadang-kadang sempat sampai pukul 3. Tapi kita punya KPI adalah order sebelum pukul 2 petang. Kita akan post pada hari yang sama juga. So kita tak ada simpan perap esok, tak ada. Kecuali dah lepas pukul 2 petang. Jadi siapa yang nak barang cepat, nak barang cepat keluar, so sebelah malam tu you all boleh order, pagi-pagi esok dah jalan. Pagi-pagi tu barang dah jalan. So insya-Allah biasanya lah kalau ikutkan kurier, sebab kalau macam ada setengah platform dia ada kurier yang mereka select sendiri. Tapi kalau macam yang order di website HQ sendiri, kami akan gunakan pos laju dengan DHL. Pos laju dengan DHL ni memang betul-betul laju. Okey, JNT dengan Flash ni untuk platform lah. Dia orang ni pun agak laju juga, tapi adalah certain tempat yang tertentu. Kalau nak tanya kami peram ke tak, kami post hari yang sama. Kiranya setiap order tidak lebih 24 jam pun berada di warehouse kami. Belum 24 jam lagi dia dah diproses. InsyaAllah dari side kami, dari pihak kami akan cuba post selaju-laju mungkin. Sebab tim bertungkul lumus. Dan kalau nak tahu, tim kami kadang-kadang sampai ke malam. Okey, sebabnya nak kejarkan pagi. Sebab pagi-pagi nak barang kurier nak pick up kan. Kami memang akan bertungkus lumus, berkejaran nak bagi barang-barang you all semua laju. Boleh cuci-cuci, bersih-bersih, segera macam baru.